Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Suhaila binti Ismail dari Maktab Mahmud Pokok Sena. Pada hari ini kita akan belajar sains tingkatan 3 di bawah topik bab 8 keradioaktifan, iaitu di bawah subtopik 8.1 sejarah penemuan keradioaktifan. Keradioaktifan 8.1 sejarah penemuan keradioaktifan di bawah objektif pembelajaran 8.11 memerihalkan sejarah penemuan keradioaktifan. Seterusnya, kita akan lihat antara tokoh-tokoh sejarah penemuan keradioaktifan adalah yang pertama, kita akan lihat pada tahun 1895 oleh tokoh Wilhelm Conrad Roentgen dengan penemuannya sinar X. Seterusnya pada tahun 1896 Anthony Henry Becquerel dengan penemuannya keradioaktifan, dan seterusnya adalah pada tahun 1897 Marie and Pierre Curie dengan penemuannya pancaran radioaktif melalui kuasa pengayonannya. Seterusnya kita akan lihat siapakah beliau. Kita akan lihat potret. Ini adalah tokoh yang pertama, iaitu Wilhelm Conrad Roentgen. Siapakah beliau? Kita akan tengok portfolio beliau. Beliau adalah seorang ahli fizik Jerman. Penemuan beliau adalah menemui sinar X secara tidak sengaja dengan mengambil sinar X tangan isterinya. Dan beliau menerima hadiah Nobel pertama dalam bidang fizik pada tahun 1901. Okey, ini adalah contoh sinar X yang beliau ambil, gambar sinar X tangan isterinya. Seterusnya kita tengok tokoh Anthony Henry Becquerel pada tahun 1896. Beliau merupakan ahli fizik Perancis, menemui keradioaktifan secara tidak sengaja semasa mengkaji sebatian radioaktif, iaitu uranium, menghasilkan pancaran yang boleh menghitamkan plat fotografi, termasuklah dalam keadaan gelap, iaitu berwarna hitam. Dan beliau juga menerima hadiah Nobel dalam bidang fizik pada tahun 1903. Ini merupakan contoh gambar plat fotografi yang diambil oleh beliau. Okey, kita akan tengok tokoh seterusnya, iaitu Marie and Pierre Curie, iaitu pada tahun 1897. Kajian Becquerel tidak dapat menghasilkan gambar foto sinar X tulang. Seterusnya, kajian tidak diteruskan dan telah menarik minat Marie and Pierre. Mereka mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa pengayonannya dan bukan melalui kesan fotografi. Dan mereka berjaya mengekstrak dua elemen radioaktif, iaitu polonium dan radium daripada biji uranium yang dikenali sebagai Big Bang. Dan Marie and Pierre memenangi hadiah Nobel dalam fizik pada tahun 1903 dan kimia pada tahun 1911. Sekian, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.